Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita dalam Buka File Podcast. So, kawan-kawan, sahabat-sahabat, terima kasih kerana masih setia dengan Buka File. Pada sahabat-sahabat para penonton yang baru saja singgah, selamat datang ke podcast Buka File. InsyaAllah, hari ini kita akan bincangkan beberapa topik lagi. Dan sebenarnya kan, beberapa hari lepas, Pok Zang ada terima DM lah daripada sahabat-sahabat kita kat luar sana tu minta kita cover lah beberapa isu kan, cerita-cerita ada yang minta nak buat cerita seram kan, tapi kita fikirkan cuma yalah, konsep kita tu mungkin sama, mungkin tak sama. Sebab kalau kita tengok sekarang ni podcast banyak kat luar sana tu kan, dan kita ni sebagai, kita kata, alternatif lah untuk bincangkan beberapa topik yang sebenarnya kalau diikutkan podcast Buka File, kisah di sebalik figura kan. So memang kita tahu kita akan panggil tetamu-tetamu kita memang akan fokus kepada isu-isu, cerita-cerita mereka yang mungkin mereka tak pernah cerita pun pada orang lain. So mungkin eksklusif dalam Buka File. Dan kerana itulah setiap cerita, setiap kisah, setiap pengalaman yang ada itu kita perlu jadikan sebagai pengajaran. Pengalaman orang, penceritaan orang, tapi mungkin sesuai untuk kita. Dan khas untuk sahabat-sahabat semua, hari ini insya-Allah kita akan bawakan satu tajuk perbincangan selepas mati. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin kita cerita bab kehidupan kan, tapi hari ini kita bawakan khas untuk bincang bab perkara selepas mati. So, apa tajuknya? Tunggu sebentar. Okey, selamat kembali Buka File Podcast. Baik, minggu ini kita bawakan khas untuk sahabat semua satu figura yang tidak asing lagi dalam membincangkan topik-topik selepas mati sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan cerita bab lepas mati pun kan. Apa yang nak kita ceritakan hari ini adalah kisah ataupun pengalaman menguruskan harta selepas mati. Orang kata mudahnya faraid lah. Okey, dan tak lain dan tak bukan tetamu kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kushairi bin Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kita kata suara serak-serak basah tu. Ni kalau suruh menyanyi ni habis ni, hujan kita. Kan? So, okey Ustaz, terima kasih kerana sudi datang ke studio kami hari ini. Okey, Sama-sama. Ya. Terima kasih atas jemputan. Sama, terima kasih kembali. Okey, sedikit lah Ustaz kan. Perbincangan kita hari ini pasal faraid lah. Ya, kan? So mungkin sebagai pengenalan Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan latar belakang Ustaz sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, berkait dengan latar belakang ni biasa je sebenarnya. Memang asal usul Terengganu, memang mak ayah pun orang Terengganu. Lahir di Kuala Terengganu, kampung Belada Kolam Mane, Kuala Terengganu. Dan berkahwin pun dengan orang Terengganu lah. Jadi kira solid Terengganu. Yang pertama kan? Ke ada lain? Yang pertama lah. Okey. Yang pertama. Okay. Tak ada saya tak tahu lah. Yang pertama. Pertama. Okey, jadi so memang latar belakang belajar pun bermula di Terengganu. Kemudian sambung belajar ke Mesir, balik daripada Mesir, sempat bekerja sebagai pensyarah, kemudian masuk ke perguruan.
pernah bekerja di PPD Bera sebagai pegawai. Okey. Sehinggalah kira dalam hampir 15 tahun jugalah bekerja sebagai penjawat awam, swasta dan juga kerajaan. 2017 berhenti kerja. So berhenti itu fokus semata-mata pada dakwah. So Alhamdulillah. kadang-kadang orang berhenti kerja kerana bisnes. Betul. Kita bukan bisnes, kita fokus kepada dakwah. So mungkin satu tindakan yang agak pelik lah, yang memang sahabat-sahabat rasa agak pelik dengan tindakan berhenti kerja ni. Kenapa? Kerana dakwah. Punca dia sebenarnya beginilah, pengalaman belajar bidang agama ni, faraid ni salah satu mata pelajaran yang kita minat. Yang kita minat. Jadi bila minat ni, penekanan kita lebih. Kita belajar pun lebih. Jadi penguasaan tu lebih sikit lah. Lebih sikit, bukan lebih banyak pun. Di Mesir tu Ustaz ngaji di Azhar Azhar. lah, di Cairo. Memang penghususan faraid ke ataupun Dia tidak. Dia sebenarnya faraid ni dia satu tajuk dalam bidang syariah. Itu saja. Dia bukan satu tajuk yang besar lah. Peringkat awal begitulah. Belajar di sekolah, belajar di Al-Azhar sekalipun, dia hanya satu tajuk. Dia bukan satu tajuk besar, bukan satu bidang yang luas. Tapi bila kita duduk dalam bidang tu hari ni, baru kita nampak keluasan faraid itu sendiri. Sebab zaman kita belajar, kita tak pernah dilibatkan dengan pengurusan, betul, dengan sistem perundangan dan sebagainya. Tapi bila kita duduk dalam bidang ni selepas belajar, so kita dah mula nampak apa isu-isu yang berkait dengan teknikal, prosedur, isu-isu yang banyak lah, salah faham dan sebagainya. Jadi kira masa belajar tu lebih kepada penyediaan penguasaan ilmu dari sudut teori, itu sajalah. So bila balik daripada Mesir tahun 99, masa tu tercari-cari bidang kerja yang sesuai dengan ilmu yang kita minat ni, dengan faraid ni. Cubalah tanya ada kenalan di pejabat tanah ada ke tidak, sebab faraid dengan tanah kan ada kaitan, tapi tak nampak ruang jalan tu. Jadi akhirnya follow kerja biasalah, jadi pensyarah, kemudian terlibat dengan Kementerian Pendidikan sebagai guru, kemudian masuk ke PPD sebagai pegawai. Tapi akhirnya tak boleh, dikembali juga dengan apa yang kita dah sedia ada dalam diri kita itu. Sedikit kemahiran itu menyebabkan akhirnya berhenti kerja dan fokus kepada dakwah lah. So sehingga hari ini memang sepenuh masa dalam bidang dakwah faraid dan juga pengurusan harta pusaka. Dia okeylah, kita belajar ialah sarjana muda syariah lah kot. Ya, Kan? betul. Okey, dalam tu kan banyak topik-topik mata pelajaran. Kan? Sebenarnya apa yang beza antara faraid tu, ilmu faraid tu mungkin dengan ilmu mungkin nahu ke, kalau orang ambil bahasa Arab. Dia macam mana sebenarnya yang boleh tiba-tiba Ustaz boleh fokus kepada benda tu? Okey. Dia lah sebenarnya ini memang aturan Allah Taala atas kita lah. Kita rasa begitu. Dia faraid ni dia salah satu kandungan dalam fiqh. Fiqh ni luas. Jadi salah satunya adalah faraid. So kalau kita tengok, dia sebenarnya tak besar. Dari sudut konten tajuk, kalau kata satu kitab tu, fiqh tu, faraid ni kita nampak kecil lah. Tapi sebenarnya bila kita menguasai betul-betul bidang ni, kita nampak dia luas sebab dia akan berkait dengan kehidupan kita. Dia akan berkait dengan kehidupan. Lepas tu bila kita terjun betul dalam bidang, kita akan lalui apa yang kita sebut tadi lah, proses, teknikal, undang-undang, kan, sehingga kepada pengurusan itu sendiri. Itu yang menjadikan faraid ni satu bidang kemahiran yang luas. Dan satu lagi, ilmu ni dia tak ramai orang kuasai. So kalau kita nak banding dalam fiqh tu kan, ada apa-apa topik dalam fiqh mungkin ramai yang menguasai. Itu belum lagi kita cerita tentang tafsir, hadis dan sebagainya. Tapi faraid walaupun dia kecil dalam fiqh tu satu tajuk saja, tapi tak ramai yang kuasai. Dan kita tengok bila kita kembangkan faraid ni dia berkait dengan semua orang. Situlah kita akan nampak betapa pentingnya ilmu ni nak bawa kepada masyarakat. Tapi masyarakat kita nampak macam agak jauh sikit lah dengan ilmu ni. Itu menuntut perjuangan kita lah. Betul. Dari sudut pemahaman, dari sudut macam ialah kita fiqh mazhab kan, kita ada beberapa mazhab kan. Kita ada 4 mazhab kan.
Itu kalau bab fiqh lah, bab wudu, bab solat, kadang-kadang Banyak mungkin lah. ada percanggahan pendapat antara satu sama lain. Betul. Faraid ni memang satu saja ke atau memang tertakluk kepada pecahan tu juga? Okey, menarik. Dia macam ni. Faraid ni sebenarnya dia punya sumber dia kita boleh katakan walaupun tidak 100% tapi sebahagian besarnya bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi soal khilaf, soal pandangan mazhab tu bukan tidak ada tapi tak banyak. So maksudnya kita selamat dari sudut kita nak bercerita tentang khilaf, orang tak setuju sebab ada pandangan lain dan sebagainya, dalam faraid tidak ada. So kita nampak faraid ni dia satu ilmu yang solid daripada Allah Taala, disebut dalam Al-Quranul Karim, dan kita nampak dia tidak ada isu untuk kita bergaduh berkelahi soal pandangan, soal mazhab. Ada sikit-sikit tu biasalah, tapi tak So banyak. mungkin Pak Zam boleh kaitkan kalau kita bab fiqh jenayah tu kan. Ya. Kan bab jenayah tu kalau contoh macam bab hudud kan. Betul. Bab hukuman penzina yang dah kahwin dengan memang dah jelas dalam Quran. Jadi memang tak ada lah ulama ke yang kata ada percanggahan ke apa, tak ada dah sebab benda tu hukuman tu dah ada dalam Al-Quran kan. Betul. Okey. Jadi kalau macam kita kata bab solat kan, solat tu pun perintah dalam Quran. Betul. Tetapi dari sudut amalannya kita banyak merujuk kepada hadis-hadis Nabi. So di situlah datangnya macam-macam pandangan tu. Okey. Tapi kita tak boleh katakan benda tu pandangan yang tak betul, tapi sebab dia bersumber daripada hadis-hadis yang banyak tentang bagaimana cara Nabi dan sahabat semayang dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan kita akan jumpa orang ni semayang macam ni, orang ni semayang. Tapi faraid dia kena kata apa? Dia tidak ada orang kata yang ni cara dia, yang ni cara kita, tak ada. Jadi kalau ada cara yang ni betul, yang lain tu salah. Kita akan nampak macam tu. Okey. So maknanya tak adalah Jelas. macam bila kita tengok bab solat tadi tu kita nampak dah orang tu berdiri, orang tu Ya, qiyam. betul. Kita dah tahu dah okey ini mungkin mazhab ini. Kan kita dah nampak. Betul. Tapi dalam faraid Dia benda tidak tu samar sangat, terlalu sedikit. Okey. Pandangan-pandangan sikit. Jadi kalau kita dengar ada pandangan-pandangan yang pelik tu, sebenarnya itu adalah pandangan yang tak betul sebenarnya. I see. Okey Ustaz, sebenarnya berapa lama dah Ustaz kita kata terdedah dengan faraid dan memang aktif dalam usaha dakwah faraid ini? Dia sebenarnya macam ni, sejarah lah. Pengalaman bermula sebaik balik daripada Mesir. Okey. Masa belajar dulu di peringkat awal, kita belajar je. Kita tak pernah bayang pun sebenarnya bila kita belajar tentang faraid, bahagian suami, bahagian isteri, bahagian anak-anak, kita tak didedahkan. Ini kita nampak cara pengajaran di sekolah yang kita nampak dulu, dan mungkin hari ni pun kita nampak lebih kepada teori, dan guru-guru nampak kurang mendedahkan kepada pelajar tentang isu-isu. Jadi kita tak pernah nampak apa isu yang berkait dengan suami, berkait dengan isteri, contoh kan. Tapi bila kita balik daripada Mesir, kita terbuka sikit masa tu. Saya lah terbuka sikit sebab kita cuba mencari isu-isu dalam keluarga. Bermula di situ. Itu pengalaman yang sangat penting lah sebenarnya. Bermula daripada situ, cari. Jadi dapatlah antara pengalaman yang orang kata menjadi satu pengalaman awal ialah bagaimana kita mengurus harta moyang sendiri. Saya mengurus harta moyang saya sendiri. Yang meninggal sekitar tahun 40-an. So Ustaz memang tak sempat tu. Sempat tak dengan moyang? Mana ada sempat. Kita lahir tahun 70-an. Saya sempat dengan moyang. Sempat. Ini tak sempat. Okey. Tak sempat. Tapi kita bila dapat idea tu kan, siasat cari, alhamdulillah boleh selesai walaupun penuh dengan cabaran lah. Itu pengurusan kira sejarah pertama kita mengurus. So maknanya Ustaz praktikkan ilmu tu, memang praktikkan dengan keluarga sendiri dululah ni. Ya, belajar daripada situlah kita praktis. Kita dapat ilmu pertama di situlah. I see. So memang kalau nak tanya pasal pengurusan apa semua ni, mungkin ilmu ni satu hal, faraid ni kan. Betul. Memang dah ditentukan dalam Al-Quran. Tapi mungkin bila pengamalan ataupun urusan tu, macam mana kita nak menguruskan tu kan. Contoh macam kita lah, Malaysia kita bab tanah bidang kuasa kerajaan negeri kan, ada pejabat tanahnya kan. Jadi mungkin dia ada peraturan-peraturan. Betul. Kan. Jadi macam mana Ustaz selama ni pengalaman, kalau macam Ustaz kata tadi tu, cerita pasal uruskan harta moyang kan. Mungkin kalau Ustaz boleh ceritakan apa sebenarnya cerita tu, pengurusan tu
Yalah, harta macam mana kita nak buat, ustaz pergi ke mana, berapa lama ambil. Ya. Mungkin boleh ceritakan, kongsikan. Okey, pengalaman tu panjang lah sebenarnya. Ambil masa pun sekitar 3 tahun. 3 tahun moyang sebab kita nak jejakkan waris-waris yang berlapis ke bawah dan sebagainya kan. Lepas tu nak bincang, nak bagi kefahaman. Lagipun kita masih kosong. Okey. Kita fresh, baru balik belajar. Kita nak cuba praktis. Praktis apa yang kita tahu tapi kita tak pernah tahu tentang pengurusan. Di situ kita ambil masa belajar, bertanya dan sebagainya. Selok-belok tentang bagaimana cara nak selesaikan tu. So alhamdulillah memang ambil masa yang panjang dan terlibat dengan beberapa agensi lah. So memang panjang lah nak cerita tu. So jadinya alhamdulillah akhirnya selesai walaupun ambil masa yang lama. Tapi itulah antara pengalaman mahal yang saya kira bermula daripada situlah yang orang kata mendorong kita untuk terus ke depan dalam bidang pengurusan ini. Okey, sikit Ustaz. Ustaz uruskan harta moyang. Ustaz ni cicit. Ya. Kan? So, apa kata tok saudara ke, kata orang yang lebih dewasa. Dan sedangkan masa tu, Ustaz baru keluar ni, baru balik daripada Mesir ni. Baru 24. Jadi, kalau Pok Zang lah mungkin, memang orang kata mudah kau lah, ni kan, baru setahun jagung nak ajar. Ada tak benda macam tu Ustaz sebenarnya? Dia macam ni. Alhamdulillah untuk urusan pusaka moyang ni kita tak berdepan dengan cabaran tu. Okey. Pertama mungkin kelebihan saya ni cucu sulung. Kelebihan cucu sulung dan kita lah satu-satunya cucu yang belajar agama. Okey. Makna belum ada lagi cucu. Kalau kita ni cucu yang pekat bawah, katalah ada yang terdahulu belajar agama sebagainya, mungkin akan ada cabaran di situ. Tapi bila kita bagi cadangan, kita berusaha sebagainya, so alhamdulillah. Dia penerimaan tu semua baik, dia berjalan dengan baik. Tak ada yang bantah, tak ada. Cuma kita hanya berdepan dengan proses saja. Okey. Ialah proses tu sebab kita terlibat dengan agensi-agensi kan. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang kita mana pernah nak pergi Pesuruhjaya Sumpah pun kita tak tahu lagi masa tu kan. Ya. Okey. So di samping tu ialah Ustaz kata yang betul-betul fokus ni 2017 bila Ustaz betul-betul masuk dalam dunia dakwah dan fokus kepada faraid ini kan. Ya. So mungkin sepanjang pengalaman Ustaz ni ada tak kisah-kisah yang pada Ustaz menarik untuk diceritakan sebagai pengajaran kepada semua orang supaya kena tahulah sebab kita selalu dengar sebenarnya ada orang setengah-setengah pendapat dia kata buat apa nak faraid harta tu banyak tu, so anaknya 5 orang, ada lelaki ada perempuan. Kalau kita bagi faraid mungkin yang lelaki dapat banyak, yang perempuan dapat sikit. So kita kata nak berlaku adil dan nak mengelakkan pertelingkahan, bagi sama rata. Ya. So mungkin ada pandangan begitu kan. Betul. So komen Ustaz? Okey, dia kalau nak bercerita tu terlalu banyak sebenarnya. Tapi insya-Allah saya nak kongsi satu pengalaman yang memang agak sangat menyentuh perasaan kita tentang di mana duduknya faraid. Tak apa Ustaz. So makin menarik sebenarnya. Okey, so apa yang kita kena buat, kita kena rehat dulu. Okey, kita sambung selepas ini. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana masih bersama Buka File Podcast. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kushairi bin Saleh. Okey, Ustaz, sebelum kita berhenti tadi, kan, kita ada sebut yang terdapatnya salah faham di kalangan masyarakat kita ni, yang dok kata faraid ni sebenarnya pencetus kepada perbalahan. Kenapa nak kena ikut bahagian, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, sedangkan boleh buat sama rata, adik-beradik kot kan. Jadi komen Ustaz. Okey, saya nak sebut macam ni, berkait dengan persoalan ni. Sebenarnya kita kena memahami dari sudut hukum tu sendiri. Okey. Sebenarnya salah faham ni terlalu banyak. Antara puncanya ialah mungkin salah satu sebabnya ialah
penyampaian ilmu dan dakwah ni dia agak ketinggalan yang berkait dengan faraid ni. Jadi masyarakat tak dedahkan kedudukan sebenar faraid itu di mana sebenarnya dari sudut hukum. Sebab orang kita ni sebenarnya bila sebut hukum takut nak lawan. Betul. Tapi mungkin bila berkait dengan harta ni ujian dia lain sikit. Kehendak pada harta, sentimen dan sebagainya. Jadi saya nak sebut dulu biar kita sama-sama faham. Bila sebut tentang faraid, hukum beramal itu adalah wajib. Dan bila sebut tentang bahagian yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu adalah ketetapan daripada Allah, perintah. Dan memang kewajipan tu mesti Kena follow, kena ikut. muktamad dengan apa? Kena follow, kena ikut. Muktamad dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Jadi bila datangnya kehendak nak bagi sama rata contohnya, yang memang selalunya daripada pihak perempuan lah. Apatah lagi kalau ada pesanan daripada ayah mak suruh bagi sama rata dan sebagainya kan. Kita jawab bukan tak boleh bagi sama rata. Tapi jangan sama rata tu melangkaui hukum. Sebab tu kalau orang tanya, mana dulu? Sama rata ke faraid? So sebenarnya jawapan biasa faraid dulu. Tapi pada saya, dia tidak ada dulu kemudian. Yang ada faraid. Bahagi sama rata ke apa jua bentuk muafakat, itu juga adalah faraid. Itu dia punya arah tinggi, dia punya kefahaman dia. Jadi bila ada yang kata kita adik-beradik je pun, bagilah sama rata, apa susahnya. Betul. Kan? Sebenarnya dia macam ni. Ada kes yang berlaku sama rata, tetapi dia tak ada isu berbangkit kemudian. Kan? Dia okey je. Tapi ada kes yang bila berlaku sama rata tanpa merujuk pada hukum, kita akan temui ujian-ujian lain yang datang dalam keluarga tu. Itu kebiasaan yang diuji kan. Mungkin ada diuji dengan tiba-tiba ada yang nak tuntut semula, nak bagi faraid semula. Bila dapat ilmu sebenar, tahu lelaki lebih, nak tukar balik dan sebagainya. So di situlah dia akan berdepan dengan cabaran-cabaran yang lain. Sebab tu sebenarnya hukum ni kita kena patuhlah. Jadi terlalu banyaklah. Saya baru berdepan dengan satu kes di mana sebenarnya punca dia dengan sebab pesan. Ini kita nak selalu nak pesan. Ayah mak kalau nak pesan tu berhati-hatilah. Sebab di sebalik pesanan ayah mak ni dia ada hukum. Jadi kalau anak kita tak faham dengan hukum ni, so boleh jadi satu masalah besar dalam keluarga kita. Kita sayang anak-anak kita. Kita tak nak bila kita mati, anak-anak kita bertelagar, putus hubungan sampai tak bertegur, geruk pun keluar. Sehingga ada yang kata, aku bukan adik-beradik kau orang sebagainya. Puncanya sebab tadilah. Sebab bila terlalu menuntut hak sama rata dalam pembahagian terpusaka. Jadi satu kes ni anak perempuan telefon, dia kata, Ustaz, mak saya meninggal, mak saya dah bagi pesan bagi sama rata. Jadi bila urus pusaka, abang saya nak bahagian faraid. Saya tak setuju, Ustaz. Saya tak setuju harta mak saya di faraid. Sebab puncanya mak dah bagi pesan. Jadi kita nampak situ ketegasan yang tidak kena dengan tempat dia lah sebenarnya kan. Kita sepatutnya tegas dengan hukum. Tapi bukanlah bermaksud bila kita sebut tegas dengan hukum, semestinya wajib dua bahagian untuk lelaki. Tidak. Orang lelaki pun, dia boleh memahami kalau dia tahu hak dia dua bahagian, dia rasa dia nak toleransi untuk dia bagi sama rata, muafakat. Ataupun dia kata, dia tak nak bahagian, dia nak bagi semua pada adik perempuan. Itu pun faraid. Hak dia lah kan. Tapi mungkin benda tu berlaku sebab yalah, yang anak perempuan tadi tu pun dia tak faham sebenarnya. Betul. Dia duk ingat ini perintah mak dia, kan? Tak nak derhaka lah kan, pada arwah ni. Kan? Tapi mungkin dia tak nampak yang kita kata hukuman apa tu perintah faraid tu, abang ni ialah apa-apa pun kena ikut. Betul. Kan? Jadi mungkin salah faham tu lah. Kan? Tapi okeylah, katakanlah dah selesai lah. Mungkin sebelum-sebelum ni mereka buat sendiri. Dia kata nak bagi sama rata. Okay. Tiba-tiba ada pula seorang daripada waris kata, oh salah dah ni. Kan? Kena ikut faraid. Kan? Jadi macam mana sebenarnya Ustaz? Adakah masih boleh diperbetulkan pembahagian tu atau macam mana? Dia macam ni. Kita kena memahami. Kita bercakap tentang faraid ni, hukum dan juga teknikal perundangan, prosedur. Jadi kalau in case berlakulah kata pembahagian sama rata tanpa tahu hak faraid masing-masing. So benda tu memang tak betul lah dengan hukum. Tapi benda tu dah berlaku. Sebab contohnya waris ni dah buat proses, dah orang kata permohonan bicara kuasa, dah bicara pun dalam bicara kuasa dah setuju dengan sama rata. Kan? Jadinya perintah pun dah keluar, dah daftar pejabat tanah, tiba-tiba baru tahu kemudian. Nak balik kepada faraid semula contohnya. So sukarlah. So kita bagi nasihat di situ tak payahlah. Kan? Kalau tidak dia akan mendatangkan lagi isu-isu yang besar. Kan? Yang perempuan nanti confirm tak puas hati. Kenapa abang nak balik semula pada faraid sedangkan dulu dah setuju.
sama rata contoh kan. Okey. Jadi kita nak bawa kepada bidang perundangan pun mungkin rumit lah, walaupun mungkin ada ruang-ruang untuk bawa ke mahkamah tapi dengan kos tinggi dan sebagainya. Sedangkan kita nak cabar apa yang kita dah setuju dalam bicara kuasa, satu benda yang pelik lah kan. Sebab tu kita bawa konsep toleransi lah, berlapang dada. Sebab dulu kita buat keputusan pun kita sama-sama jahil. Sama-sama tak faham. So kita terimalah kejahilan kita dulu dan hari ni kita berlapang dada. So mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti dengan sikap berlapang dada kita tu dengan rezeki-rezeki yang lain. Kita tak dihukum kerana kejahilan kita, kan. Pada ketika itu dah ialah mungkin adik-beradik, abang ni pun mungkin kasih atas rasa kasih sayang pada adik itu, tak apalah, kan. Kebetulan mak ke arwah ayah ke kata aku tak nak anak-anak aku bergaduh, bagi sama rata. Jadi dia pun ikut, kan. Betul. Okey. Sebab tu sikit nak tambah, dia sebenarnya yang nak menuntut sama rata ni sebenarnya dia kena faham. Dia kadang-kadang dia tak faham technical proses. Dia ikut dia je kan. Jadi contoh macam kes yang kita cerita tadi. Dia dah buat permohonan pusaka, dah pergi bicara, oleh kerana yang perempuan ni menuntut sama rata sebab amanat mak, akhirnya kes tu tergantung. Nampak? Urusan pusaka, kita dah pergi bicara kuasa dengan niat nak selesaikan pusaka mak kita, ayah kita. Dan kita nak dapatkan hak kita tu, dan kita mungkin ada target nak buat rumah, nak itu, nak ini kan. Tiba-tiba tergantung. Kan? Sampai bertahun-tahun tergantung, 5 tahun, 10 tahun. Kan? Akhirnya kita nampak urusan tu tak selesai. Tergantung tu pula, nak patah balik, mungkin ada adik-beradik dah mula stres, dah fed up dah, malas dah aku dan sebagainya kan. Akhirnya sampai masa kematian berlapis. Jadi biarlah kita berfikir dengan minda, dengan jiwa yang lebih terbuka tentang benda ni. Sebab punca dia, jangan sangka hukum. Sebab hukum. Tapi bila kita letak hukum di hadapan, kita runding dengan baik, insya-Allah. Ni saya nak kongsi satu cerita bagaimana kita letak hukum di hadapan, dan alhamdulillah sangat cantik Allah tunjuk jalan. Ni pengalaman yang pertama jugalah, sekitar dalam 2009 2010 macam tu lah. So ada seorang sahabat ni, bila dia tahu kita masa tu baru awal-awal terlibat. Jadi dia tahu kita ni ada sedikit kemahiran dalam faraid, dia minta bantu. So peringkat awal ayah dia meninggal, adalah harta yang agak banyak, saya tak silap lebih 1 juta. Harta si ayah ni. Jadinya ada tanah, ada duit, adalah segala-galanya, dan anak-anak ni bukan orang biasa-biasa. Anak ni orang-orang yang belajar lah, orang-orang yang ada ilmu lah, yang intelek punya anak. Jadi so dia minta bantu. Pertama dia kata ayah dia ada duit simpanan KRSP. So kita tanyalah ada penama. So tidak ada penama. Jadi kita tanya dia balik, saya tanya dia kenapa nak urus KRSP saja sedangkan ayah ada harta lain. Tanah ada. Kita selesai KRSP dulu lah, dia kata Ustaz. Cash kot. Sebab cash duit kan, tanah kemudian. Saya kata salah. Ni kita nak betulkan. Sebab ramai je orang urus pusaka, duit dulu. Kan? Tanah kemudian. Biar dulu lah kita buat semula. Dia tak sedar cabaran dia tu kan, proses berulang kali tu. Jadi saya kata kita buat sekaligus. So saya minta dia bentangkan segala harta. Kita pun tengok semua, apa ni, macam mana cara proses dia. Kemudian kita tanya waris. Waris kepada ayah ni, yang kita tahu si mati ada isteri, ada anak-anak lelaki perempuan. Cuma bila dia cerita, dia kata sebenarnya Ustaz, peringkat awal macam tak nak cerita. Rupanya ada something, ada sesuatu. Sebenarnya Ustaz, dia kata ayah saya ni masih ada ayah. Masih ada ayah. Cumanya ayah saya ni dengan ayah dia ni hubungan jauh. Hubungan jauh tu punca dia perceraian. Ayah dia ni cerai dengan maknya arwah ni, jadi anak ni pula rasa macam dia lah, kita nak kata dendam tu, tidaklah dendam, tapi kecil hati lah dengan ayah dan sebagainya. Kemudian ayah tu kahwin lain, ada anak lain. Jadi anak ni dia agak jauh dengan ayah. Jadi macam tu. So bila arwah ni jauh dengan ayah dia, so anak-anak dia ni, cucu-cucu ni pun ikut jauh sama dengan tu. Saya rasa benda ni benda biasa berlaku dalam masyarakat. Betul. Kan? Sebab dia akan bawa tahu. Itu belum lagi ayah kata kau jangan pergi rumah atuk tu. Ayah marah pada atuk tu, kau jangan pergi. Ayah tak reda. Tu lagi berat. Dengan segala keturunan lah kan. Keturunan jangan. Itu berat. Itu ayah tu tolong berjaga-jaga. Jadi bila dia sebut macam tu, saya kata tak boleh. Kan? Sebab Allah dah tentu dah hak ayah tu faraid dia 1/6. Dan ayah kepada ayah. So kita kena clearkan betul-betul. Akhirnya dia bagi idea, Ustaz, boleh tak kalau kita bayar je lah something kepada atuk kita kan. Saya kata itu minta maaf.
Itu saya tak nak terlibat. Okey. Kita dah tahu benda tu bercanggah dengan hukum. Itu melanggar perintah Allah tu. Kan tak pasal-pasal kita pula berdosa di situ kan. Walaupun benda tu nampak boleh berlaku lah. Orang tua kadang-kadang dia tak ambil tahu. Kan banyak berlaku sembunyi waris. Betul, Kan dalam betul. pembunuhan pusaka tak payah libat lah. Dia bukan tahu pun. Kan. Jadinya saya kata tak nak. Okey. Saya ajak isteri arwah dengan anak-anak ni, jom kita pergi jumpa. Toki tadi. Toki ni jumpa. Kan dia daripada KL tu turun ke Terengganu. Toki tu dia Terengganu. Saya bawa, kita guide bawa, kita ikut sekali. So alhamdulillah jumpa dalam satu majlis. Toki ni memang kira uzur lah. Cuma dia uzur dalam keadaan dia boleh bercakap, telinga pun dengar, mata pun alhamdulillah terang. Cuma dia tak boleh nak bergerak, itu dia. Pergi sampai ke rumah dia, saya ceritalah satu. Saya kata Toki arwah anak meninggal, ada harta sekian-sekian, bahagian Toki faraid. Toki tahu tak bahagian faraid 1/6? Dia kata tak tahulah. Dia orang tua, dia mana tahu kan. Dia pun sebenarnya tak pernah ambil tahu pun. Sebab mungkin dia rasa macam salah dia bercerai dengan maknya arwah kan, dan jauh dengan arwah tu, so mungkin ada rasa ralat salah di situ. Jadi dia pun tak pernah ambil tahu pasal harta. Cuma kita bagi tahu, saya datang ni Toki, kita nak bantu. Kita nak letakkan hukum Allah di hadapan. Kita tak nak buat benda yang salah. Jadi kita pun buat anggaran Toki, harta Toki 1/6. Bahagian Toki. So kalau 1 juta lebih ni bahagian Toki, kiralah berapa ratus ribu. Mana 1 juta kalau bagi 6 tu ratus ribu lah. Betul. Kan? Toki boleh buat apa saja. Kalau Toki nak kan, maknanya menantu dengan cucu ni dia kena bagi pada Toki. Kalau Toki nak duit kan, tanah yang ada tu jual, bagi duit. Tahu Toki tu jawab apa? Dia kata segala harta arwah anak saya tak ambil. Orang Terengganu lah. Saya tak nak. Yang saya nak, bawa saya pergi ziarah kubur arwah. Allah Rabbi. Dia jawab. Kan? Kita dah mula rasa sebab tau. Dah mula rasa sebab. Saya ulang balik. Kita nak supaya dia betul-betul faham. Saya kata Toki dengar betul-betul. Ini berkait dengan hukum perintah Allah. Kan? Toki 1/6 banyak Toki. Toki boleh buat nak repair rumah, nak beli ubat apa semua. Kita cerita betul-betul. Dia kata tak boleh. Hamba tak boleh sesen pun, bagilah ke menantu, bagilah ke cucu, bawa hamba tengok kubur arwah. Dia jawab. 3 kali kita ulang, 3 kali jawapan yang sama. So kita dah mula sebab yang sahabat tadi dengan mak dia dah mula menangis lah. Kan? Dengan jawapan tu, saya kata inilah hikmahnya. Kita letak hukum Allah di hadapan. So kalau kita pinggirkan hukum, kita bayar something pada dia dengan tak mencukupi 1/6, so kita dah buat benda yang haram, ambil hak dia, dan kita akan terkesan dengan benda haram tu sampai bila-bila. Betul. Kan? Tapi alhamdulillah kita letak hukum, kita cerita pada dia, tengok Allah tunjukkan macam mana cara terbaik dia tolak. So bila dia dah tolak, nak bagi pun bagi, tak ada masalah. So alhamdulillah selesai baik. Alhamdulillah. Itu. Betul kan? Bab harta ni kadang-kadang ialah kita nak hadapi benda tu, orang tak nampak. Kan? Tapi bila dah tahu jumlah, dah tahu kira-kira tu, kan? Dan kadang-kadang yang kita dengar jugalah, biasanya bagi sama rata ni macam tadi kan, adik-beradik tadi tu abang kata tak apalah bagi sama rata. Tapi dah selesai bicara, dapat perintah, tiba-tiba ada pula nyocok. Kan? Ada pula yang kata, bang, kenapa nak bagi sama rata? Awak anak lelaki. Kan? Dia mulalah. Kan? Kalau abang tak nak, saya nak. Memang biasa, memang ada Ustaz macam tu kan? Betul. So itu yang pada kita sebenarnya, kalau macam Ustaz lah, bila kita kata majlis pertemuan, kita panggil suluh lah. Kan? Majlis suluh tu. Biasa Ustaz, benarkan tak orang yang tak ada kepentingan ataupun bukan waris? Kalau contoh yang meninggal tu ayah, so dia ada mak dengan isteri dia, dan ada anak lelaki, anak perempuan. So pada perjumpaan tu, Ustaz izinkan tak pak saudara lah, isteri lah, ipaduai dia ke, kan, tok tua ke, dia samalah. So, sebenarnya kita benar je, cuma kita bagi syarat lah, sebab dia orang luar. So mungkin kita kata dia sebagai pemerhati. So dia jangan campur lah dengan urusan ni. Jangan dia pula sibuk nak buat keputusan ke, atau nak mempengaruhi. Contoh dia menantu nak mempengaruhi isteri ke ataupun suami untuk buat keputusan, tak boleh lah. Jadi dia datang, duduk dia diam. Kan? Jadi pemerhati, jadi saksi tu so okey lah. Tapi sebahagiannya memang tak ada yang datang pun.
Kalau dia faham bahawa dia tidak ada kena-mengena, so dia tak masuk dalam majlis. Hanya waris sajalah. So kita bincang dengan waris. Cuma masalahnya sekarang ni, waris sendiri tak nak hadir dalam majlis. Masalah dia. Betul. Rasanya Itu ada banyak cerita tu. banyak juga kan. Itu ada cerita tu. Waris tak nak hadir. Jadi bila tak nak hadir, dia tak nak dengar perbincangan. Bila kita nak buat keputusan, sukarlah. Masalahnya bila kita dah tamat majlis tu, dia sibuk cari kita pula. Minta kita bantu pula. Sebab dia mungkin dah declare war dengan adik-beradik dia lain Itu antaranya. Kan? Jadi tanggapan saya pernah ada satu kes di Johor kan, di Johor kita pergi. Memanglah rumah tu pun mahal bandar Muar ni. Jadi adik perempuan yang panggil kita datang. Kita majlis tu semua perempuan yang datang. Lelaki ada dalam 3-4 orang tak nak datang. Sebab mungkin dalam mindset dia ni mesti ustaz ni datang ni, adik dia dah kontim ke apa ke semua kan, mesti ni dah ni. Jadi aku tak nak datang. Dan akhirnya kita hanya bagi nasihat, bagi pandangan, bagi idea, tapi keputusan tak boleh buat dalam majlis itu. Akhirnya tamat majlis, kita dah balik, sibuk pula adik-adik lelaki tu untuk kontak kita. Dia nak buat sesi lain lah kot. Itulah masalahnya. Jadi kita sebagai orang tengah ni, saya letak diri saya dan juga rakan-rakan dalam pengurusan pusaka ni sebenarnya. Kita datang, kita bukan mewakili waris. Betul. Kita mewakili si mati. Itu ayat saya. Saya datang mewakili si mati. Walaupun saya tak pernah kenal si mati tak pernah pesan apa-apa pun pada saya, tapi saya datang letak stand saya mewakili si mati. Kita nak bantu harta dia. Tapi betul Ustaz, sebenarnya macam Pak Ustaz sebagai seorang lawyer pun kan, kadang-kadang kita ni nak bertindak sebagai orang tengah pengantara, mediator. Kan? Bila adalah keluarga-keluarga dia, sebenarnya bab tanah ni pun kadang-kadang dia terlibatkan peguam juga. Kan, pertikaian, sempadan lah apa semua kan, bukan orang lain, sepupu sepapat juga. Tapi bila kita panggil kan, contohlah seorang keluarga tu panggil kita, minta nasihat kita kata saya nak jumpa semua kan. Tapi bila kita panggil, hantar surat, ajak, tak nak. Sebab dia kata hak panggil tu lawyer, hak yang bawa kes tu si dia. Yalah. Dia mesti lawyer ni akan kita kata buat keputusan bagi pihak dia lah. Jadi rasanya benda tu sama je kot. Betul. Kan, cuma macam mana kaedah lah kan, macam mana kita nak mereka nak faham yang sebenarnya orang-orang macam ustaz sendiri kan, kita bukan memihak pada mana-mana. Bukan kan. Ni wakil si mati lah ni kan. Kalau lawyer lagi lah. Yang ni pasang lawyer, aku pun nak pasang lawyer. Ya, betul. Padahal kita sebenarnya tak payah pun. Tak payah. Sebab kalau kita bergaduh, berlawan dekat mahkamah kan. Tapi kalau kita nak ada sesi kita kata perdamaian, cari orang tengah lah. Cari orang yang betul-betul, yelah, takkan nak cari jaksa penamai kot kan. Okey. So rasanya banyak lagi Ustaz cerita-cerita ni. So sekarang ni kita rehat seketika, kita sambung lagi selepas ini. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Masih lagi dengan Ustaz Muhammad Kushairi Saleh, Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Kan Ustaz kan? Okey. Bila sebut pasal pertubuhan tadi, PDFM lah kan, Pertubuhan Doa Faraid ni kan. Sebenarnya fungsi PDFM ni sendiri kan, apa sebenarnya? Mungkin boleh ceritakan pada penonton-penonton kita? Okey, baik. So macam ni, sejarah dia dulu lah. Sebenarnya idea tu datang, dia kita bermula dengan dakwah. So memang saya sendiri pun cuba terlibat dengan syarikat, agensi yang mungkin tak perlu sebut lah kan. Tapi rasa macam rasa macam tak boleh. Sebab jiwa kita ni, kita jiwa dakwah. Kita nak menyampaikan ilmu. Walaupun kita perlu kepada income, pendapatan. Tapi kita tak nak nampak target business oriented tu melampau-lampau. So kita target dakwah. Jadi bila kita letak diri kita dalam dakwah, so masa tu terfikir cuba untuk cari rakan-rakan dalam dakwah. So alhamdulillah Allah temukan, kita pergi umrah, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang ada bersama dalam PDFM sekarang ni, contoh Ustaz Amka dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah kita bergabung dan 2023 kita bentuk satu pertubuhan. Rasmilah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Walaupun sebenarnya ujian nak buat pertubuhan tu setahun lebih juga kan, dengan
sampai tahap dihantar polis buat siasatan dan sebagainya. Kita pun tak faham kata payah betul nak buat Dia betul. tak tahu doa tu kot. Berapa kali lah kot guna pakai faraid sampai dapatkan pergi tanya pengarah-pengarah di bahagian pusaka. Alhamdulillah, tapi oleh kerana kita dah letak diri kita dalam dakwah, so Allah aturkan. So kita nampak tu satu kemudahan lah bagi kita kan. Jadi dapat sokongan daripada rakan-rakan kan. Jadinya so alhamdulillah tercapailah maksud untuk Ini kita. satu Malaysia dah ni? Satu Malaysia kan? dekat Malaysia. So kita ada dalam 40 orang ahli sekarang ni. Jadi fokus kita dakwah lah, itu yang pertama lah. So kita pernah ditanya masa kita nak daftar tu, kenapa perlu pertubuhan ni? Sedangkan dah banyak dah syarikat-syarikat lain kan. So kita kena menjawab lah. Kita jawab kita bukan syarikat yang berfokus kepada Jual produk tu. jual produk, pengamanahan dan sebagainya, kalau dokumentasi bukan. Kita fokus pada dakwah. So kita berbeza. Atau kita pertahankan stand kita. So alhamdulillah lulus pertubuhan dan memang kita letak dakwah lah konsep kita. Nama pun doa faraid. Benar. Kan? Kadang-kadang payah orang nak sebut tu, doa tu payah pasal. Betul. Kan? Pendakwah faraid Malaysia. Jadi itu salah satulah, sebab tu kita bergerak, stand kita dakwah, menyampaikan ilmu, bercakap pasal faraid, cerita salah faham kan. Dalam masa yang sama alhamdulillah bila masyarakat dah mula dengar penyampaian kita, so dia orang tertarik untuk bercerita tentang masalah-masalah pusaka dia. Di situ kita gerakkan untuk membantu. Kita sebenarnya kita tak letak mencari kes. Bahkan rasanya dalam saya berkuliah di masjid ke di mana-mana tempat, kita tak pernah cerita pun kalau tuan-tuan puan ada masalah pusaka, Cari kami, saya, tak ada. tak pernah sebut. Okey. Sepatah pun kita tak pernah sebut perkataan tu, tapi alhamdulillah Allah bagi kefahaman itu kepada masyarakat, dia terbuka untuk menyelesaikan masalah. So dia cari kita. Jadi kita cuba gerakkan orang kata satu usaha kita untuk sebagai pemudah cara membantu. Dan konsep yang kita bawa ni sebenarnya kita letak dalam kita punya visi kita, iaitu berpaksikan hukum, berkonsepkan suluh. Kita punya misi kan. Misi kita mengungguli dakwah lah. Misi kita berpaksikan hukum, berkonsepkan suluh. Mana hukum memang kita letak di hadapan. So kalau orang tanya muafakat ke faraid, tak ada muafakat. Faraid tu. Yang muafakat sama rata tu, itu adalah faraid juga selepas daripada itu. Betul. Jadi kita bawa konsep hukum mesti kita pegang. Sebab tu bila kita konsak, kita berdepan dengan waris majlis suluh, kita akan cerita hukum. Kita buat kiraan faraid bagi nampak betul. Lepas tu barulah bincang. Jadi dalam perbincangan itulah kita bawa konsep suluh. Suluh berdamai. Biasa konsep suluh Suluh ni apa sebenarnya? Untuk perdamaian. Mungkin orang kat luar tu mungkin tak tahu ni Kan? suluh ni suluh lampu. Suluh lampu. Kan? Tapi mungkin logik juga disebut kan. dalam Suluh lampu suluh. maknanya Cahaya mencari. kan. Ada munasabah tu lampu Betul, suluh tu. betul. Itu asal dia kan. Cahaya. Jadi suluh ni maknanya berdamai. Kan dalam Quran sebut fasulhu khair kan. Berdamai itu lebih baik. Sebab dalam isu pengusahaan pusaka ni, mindset orang kita ni semua bercakap pasal hak. Kan, hak mana hak aku kan. Sampai dia dah tak ambil kira dah. Dia nak hak sedangkan tak boleh buat apa-apa pun dengan hak tu. Tanah dikongsi, banyak nama kan, dia pun tak tahu tempat dia di mana sebagainya. Semata-mata sebab dia nampak faraid tu hak. So kita cuba upgrade sikit. Bukan kita tinggalkan hak. Itu yang kata berpaksikan hukum tu hak lah. Tapi kita bawa nilai suluh, perdamaian. So kita ajar waris berdamai, memudahkan urusan. Dan kita ingat kita letak satu konsep, kita mengurus harta pusaka ni sebenarnya bukan untuk kita. Sebenarnya untuk si mati. Siapa dia? Ayah kita, mak kita kan. Dan saya selalu sebut, kita kata ayah mak kita ada harta. Kita sebagai anak, contohnya lelaki dan perempuan, rasa tidak ada anak yang mendoakan, ya Allah matikanlah ayah aku, matikanlah mak aku untuk aku dapatkan harta dia. So takkan ada anak. Mungkin ada tu kira jahat betul lah anak itu kan. Itu tak Tapi tahu dari mana rasa tu. anak pula betul ke apa tak tahu lah itu. Tapi tidak ada anak yang doa macam tu. So kenapa bila Allah takdirkan orang yang kita sayang, ayah kita sayang, mak kita sayang. Dan kalau boleh kita tak nak ayah kita ni, mak kita ni mati. Betul. Kita nak panjang umur. Mungkin anak kata kalau boleh biarlah aku mati dulu contohnya kan. Tapi Allah takdirkan dia pergi dulu, dia tinggalkan harta banyak ataupun sikit. So kenapa kita nak berselisih bertelikah? Betul. Dengan harta yang dia ada. So kita bukan bayar pun, kita tak usaha, kita tak keluar duit kepeng pun orang Terengganu panggil untuk dapatkan harta tu. Tapi sebab Allah takdirkan dia pergi dulu, kita dapat harta free, percuma kan.
berpandu kepada hukum. So kaedah dia balik pada hukum je. Itu je sebenarnya kan. So itu yang kita Ustaz kata pergi suluh tu kan. Ya. Okey, tapi kan ialah dalam masyarakat ni dia ada orang kaya, dia ada orang miskin kan. Pengalaman Ustaz lah mengendalikan kes-kes ni, ada beza tak? Orang yang betul-betul ada harta kan, mungkin mudah, mungkin susah. Atau memang orang tu tak ada harta, ada sebiji itulah rumah dia, tanah dia, itulah berebutnya amat. Ada tak Ustaz? Dia kadang-kadang pelik juga sebenarnya. Kita jumpa macam-macam pengalaman kita membantu ni. Kadang-kadang bukanlah kita kata dia si mati ni kaya mesti harta dia selesai dengan baik sebab anak dia dapat banyak. Kadang-kadang yang hak tak kaya tu alhamdulillah anak selesai dengan mudah pun. Adalah yang payah tu pun ada, tapi maksudnya tidaklah kita kata yang kaya tu selesai dengan mudah. Kadang-kadang yang kaya-kaya ni lah harta yang jadi makin payah kan. Betul. Ana pernah bantu, bukan bantulah, kita pernah terima satu orang kata minta pandangan cerita orang kaya lah. So mungkin tak nak sebut dah di mana-mana, tapi di Malaysia kita dan kaya mengkaya sehingga dia sebut hutang dia saja dalam 11 juta hutang saja. Hutang saja Hutang 11. saja 11 juta, bukan harta dia 11 juta. Tapi persoalan yang kita tanya kepada dia, sebab dia dah mula cerita pergolakan daripada adik-beradik dah meninggal, ada sekarang dia dah pergi ke cucu cicit dah mula menuntut sebagainya kan. Jadi persoalan yang kita tanya, masa arwah ayah meninggal bermula dengan faraid tak? Yang tu yang dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab yang tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan sebahagian orang kita meninggal, kalau ada bisnes kau uruslah. Aku urus, abang urus, adik urus. Jalan. Sebab tu tak boleh. Sebelum kita jalankan apa-apa bisnes dan sebagainya yang kita bersama dengan ayah mak kita tu, sepatutnya kita stop dulu, kita bincang faraid. Betul. Sebenarnya di situ kita kena faham, bila kita tolak hukum, tak letak hukum Allah di hadapan, so Allah akan uji kita. Keberkatan tu ditarik. Keberkatan tu hilang, Allah tarik dan Allah akan uji lah. Antara ujinya silaturahim hilang, berkelahi, bergaduh, berebut. Bisnes pun tak jadi. Dulu masa arwah ada, jalan kan. Ya, itu antaranya. So, benda tu benda yang jelas lah sebenarnya. Sebab tu faraid ni sebenarnya kita boleh letak dua keadaan. Pertama, memanglah Allah tentukan hak kita, tapi dalam masa yang sama Allah nak uji kita. Adakah kita mampu untuk hadap isu-isu pusaka harta ni dengan betul? Walaupun bahagian kita, contoh anak perempuan satu bahagian, adakah kita boleh redha dengan terbuka untuk terima satu bahagian? Bukan senang sebenarnya. Datang pula sentimen, aku yang jaga ayah, aku jaga mak, untuk aku dapat lebih, contoh kan. Jangan, kita jaga ayah mak tu, itu tanggungjawab kita. Ataupun kalau kita tak tanggungjawab, itu adalah orang kata apa ni, bekalan kita untuk akhirat kita esok. Walaupun abang tak jaga, lantak dia lah tak jaga tu. Tapi kita anak perempuan jaga, janganlah kita claim sebab kita jaga tu, aku mesti dapat harta ayah banyak. Sebab hidup kita bukan dunia. Hidup kita, dunia ni tempat kita mencari bekal. Kan? Sementara hidup kita di sana. Yang tu yang kita nak kena bawa sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila bab jaga mak, jaga ayah ni, kadang-kadang itulah yang titik yang kita boleh kita kata sebagai abang, tak apalah, sebab selama ni kau yang jaga mak, tak apalah, aku bagilah bahagian aku ni pada engkau. Contoh selepas semua kan. Sebelum tu tak boleh lah. Kan kadang-kadang itu yang barang kemas anak yang perempuan ambil dulu kan. Yang lelaki melopong tak ada dah kan. Okey Ustaz. Apa ni bab pengurusan faraid lah kan. Setengah orang ni dia terlalu sensitif kan. Nak buat awal kan orang kata kau ni lapar harta betul. Tamak ni kan. Sabarlah, kubur merah lagi kan. Ada orang tu pula kata lantaklah, aku malas lah nak cara lah kan. Aku dengan arwah lu bukannya baik sangat. Dia pun belum pernah kata jangan jejak rumah. Jadi walaupun aku anak lelaki, kalau kau nak urus, kau urus. Timbullah isu-isu lain lambat. So sebenarnya pada pandangan Ustaz lah, okay, bila sebenarnya masa yang sesuai untuk ahli waris ini berbincang dan selesaikan kan. So mungkin komen Ustaz. So sebenarnya asas dia ialah kepada hukum tu sendiri lah. Kan kita sebut faraid ni belajar dia fardu kifayah. So beramal dengan hukum tu fardu ain. Walaupun dia tak sebut bila masa. Kalau kita kata solat, masuk waktu kita solat, ada tempoh dia. Habis waktu dah masuk waktu lain, dah habis dah. Kan faraid sebenarnya memanglah dia tidak ada tempoh. Tapi cabaran di sebalik pengurusan pusaka ni besar.
Dan kita jadi sebolehnya kita nak elak daripada cabaran tu sendiri. Kan antara cabaran dia macam-macam cabaran lah, harta hilang, dokumen hilang, kan barang kemas hilang, lepas tu mula tak mengaku siapa ambil dan sebagainya. Kan geran hilang dengan Betul. Lepas tu kematian berlapis. Dia banyak ujian dia. Mungkin adik-beradik waktu awal cantik, masa ayah mak meninggal baik, semua kan, tiba-tiba Allah uji dengan cara-cara yang berbagai. Sebab tu menuntut kita segera mengurus. Sebab tu kewajipan beramal dengan hukum ni kita kena luaskan. Kan dengan meletakkan hukum faraid itu di hadapan, dan pengurusan tu kena segerakan. Bagi mengelakkan risiko-risiko yang berbagai tadilah. Dan yang kita nak sebut di sini juga ialah supaya orang kata apa yang ditanggung oleh si mati itu dia selesai lebih awal. Kan contoh dia ada hutang, kita settlekan hutang dia kan. Sebab benda tu benda yang dia tanggung. Nafsul mukmin, Nabi kata nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Jadi anak-anak dia kena fahamlah benda tu tanggungjawab kan. Sikit Ustaz. Faraid harta kena bagi. Hutang kena bagi tak? Dia konsep dia begini. Dia konsep dia bila hutang diselesaikan dulu. So kelihatan hutang tu dia seolah macam dia melibatkan bahagian faraid waris-waris itu. Secara tak langsung. Sebab tu contoh kita bagi contoh kan. Katakanlah ada anak ni dia faraidkan dulu. Dia bahagi dulu harta arwah ayah. Contohnya kan. Tiba-tiba muncul hutang. Muncul hutang kemudian baru tahu, ataupun ada orang datang tuntut siap buat bukti sebagainya kan. Dan anak ni nak selesaikan hutang. Sedangkan duit dah bagi. Harta dah bagi ni. Bagi macam mana? Bagi sama rata contoh kan. Bagi sama rata. So hutang tu mesti dibayar balik oleh anak-anak secara sama rata. Sebab dia dah ambil dah bahagian dia. Tapi kalau peringkat awal dia bagi ikut kadar faraid. Lelaki 2, perempuan 1. So bayar hutang tu pun samalah, kena ikut lelaki kena bahagian keluar dua lah. Jangan pula nanti bagi sama rata lah. Tak boleh lah sebab dia dah dapat 2 bahagian. Jadi nampak dah secara tak langsung kalau kita kata adakah hutang tu di faraid kan? Jadi maksud hutang di faraid ni bukanlah bermaksud anak-anak kena bayar hutang. Kalau harta tak ada, anak kena bayar hutang. Dia bayar hutang menggunakan harta pusaka si mati. Tapi kita nampak konsep dia tu seolah macam pembahagian tu dia dah cabut awal. Kan? Sepatutnya bayarlah dulu kan. Bayar ambil dulu. harta tu. Konsep dia begitu. Itu antaranya lah. Dalam pada pengurusan-pengurusan tu kan, ada tak tiba-tiba kan Ustaz tengah buat kan, kita tahu keluarga ni je. Kan? Tengah-tengah buat nak masuk my land ke, urusan dokumen apa semua, tiba-tiba baru tahu ada seorang pula claim kata dia isteri kedua, dia ada anak pula. Jadi mungkin ada cerita-cerita yang mungkin Ustaz boleh setakat ni dalam isu isteri lain lah, isteri kedua ke berapa ke, biasanya kita kaedah kita akan bagi clear dulu kedudukan waris. Mana kita akan tanya betul-betul. Tapi kadang-kadang ada jugalah terlepas kan, ada sebab orang cerita maklumat dia tak cerita habis. Betul. Macam ada satu kes tu, ini bukan isteri lah. So mungkin isteri ada cerita lain. So yang ni melibatkan cerita lama berlapis-lapis. So si mati ni dia ada anak, dan anak dia pun dah mati, dah pergi ke cucu. Masa kita urus tu, rupanya kita lupa siasat. Masa dia mati tu ayah dia ada lagi. Itu Al-Kisah dia. Kita dah tak boleh bayang sebab kes lama kan. Jadinya ingatkan ayah dia tak ada, kita pun tak bertanya. Yang waris ni pula tak bercerita. Dia pun tak faham kan. Jadi bila kita dah buat permohonan, cek, pergi bicara, dia keluar cerita. Pegawai pusaka ni dia lain. Cara dia siasat tu dia lebih advance, dia siasat dia tanya. Jadi keluar cerita yang arwah ni ada ayah lagi masa dia mati 40 tahun lepas tu. Maknanya anak meninggal dulu daripada ayah dia kan? Jadi ayah dia lagi. So sebenarnya yang waris dia ke bawah tu tak ramai. Yang waris dia naik ke ayah dia tu, lepas tu pergi ke mana-mana tu, itu berpuluh-puluh orang. Itu lagi ramai. Itu macam kan. Sebab tu kita nak sebut bila kita duduk dalam bidang ni, siasat betul-betul. Tanya betul-betul. Kadang-kadang benda yang kita tak terfikir kan. Yang pasal contoh yang isteri tu pun ada jugalah. Cuma ada satu kes ni yang agak pelik. Isteri dia punca dia sebenarnya sebab suami tak declare kahwin. Jadi bila meninggal suami, itu biasa, tak declare kahwin. Jadi isteri tak tahu. Pertama. Yang pelik kes ni sebenarnya isteri kedua tak nak bagi kerjasama. Pula.
Orang nak bagi hak ni. Ya, biasanya isteri pertama. Ha. Isteri pertama yang payah bagi ke nombor 2 kan. Ya. Yang ni isteri kedua tak nak bagi kerjasama. Dia bawa lah cerita gitu gini dan sebagainya kan. Tak nak bagi kerjasama. Ya Allah, kata peliknya, tak pernah jumpa. Biasa kita jumpa bab poligami ni, isteri pertama yang berat. Betul. Tak nak bagi. Jadi isteri kedua tak nak bagi, IC tak nak bagi, sijil nikah tak nak bagi. Kita dah nasihat isteri pertama. Isteri pertama alhamdulillah terima nasihat kita. Saya kata tak boleh. Walaupun adalah nasihat yang salah tu. Kau kan isteri pertama, kau hidup lama dengan dia, kawan tu kahwin baru 2 tahun. Tak payah bagi lah. Jangan. Tu salah. Tapi akhirnya bila kita bawa ke pengusaha pusaka, kita cerita betul pada pejabat pusaka pegawai, bahagian isteri kedua tu dia lepas ke amanah raya. Sebab dia tak nak bagi kerjasama. Tapi 2-3 kali bicara jugalah. Lepas ke amanah raya, jadi rumah tu dia lepas kepada isteri pertama dengan anak-anak. Jadi bahagian dia tak banyak kan, 1/8 bagi 2, rumah dalam 100,000 lebih. Jadi dalam berapa ribu je bahagian dia, tak sampai 10,000 pun. Jadi kalau dia nak tuntut hak dia di amanah raya, dia urus sendiri. Jadi nampak tak kadang-kadang dalam pengusaha pusaka ni, bagi waris, dia nampak macam dah tak ada idea dah nak selesai masalah. Bila tak ada kerjasama. Tapi insyaAllah di peringkat kita, bila kita amalkan konsep paksikan hukum, suluh dan idea-idea daripada pengalaman tu lah kita ketengahkan untuk kita bantu. Alhamdulillah. Ada kelebihan lah. Okey, so sebenarnya banyak juga yang kita belajar Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Walaupun kita kata nampak macam faraid, apa benda kan, nak buat apa kan. Tapi bila, yelah macam Fauzan kata tadi, topik perbincangan kita minggu ni dia pasal mati. Kan? Orang yang dah mati duduk dalam tu dia tak cara dah. Yang kena hadapi adalah orang hidup. Orang hidup. Kan? Betul. Nak uruskan harta pusaka ni kalau tak kena gaya, balah gaduh. Kan? Tapi insya-Allah dengan pendekatan yang mungkin dibuat dipelopori oleh PDFM sendiri, mungkin akan permudahkan. Kan? Dan kita harapkan itulah. Kan? Sebenarnya kan kalau tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, faraid ni memang banyak pun orang duk share kan. Kita tak rasa lagi sebab mungkin kita tak menguruskan, mungkin tak ada lagi kematian yang berlaku dalam keluarga kan. Tapi bila dah berlaku, masa tu macam-macam dugaan kan. Kadang-kadang macam kita sendiri pun tak nak ambil cara dah, tak nak ambil tahu. Tak alasan kita tak nak ambil tahu lah kan. Tapi bila lepas beberapa tahun baru rasa itu hak, kan menyusahkan orang kan. So sebelum kita akhiri perbincangan kita Ustaz, sekali lagi Ustaz, bagi pihak Buka File Podcast, kita mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Ustaz berkongsi kisah cerita. Dan mungkin saya rasa kalau ada permintaan, mungkin kita akan panggil InsyaAllah, lagi. Kita akan fokus pada isu-isu tertentu pula. Kan? Ini banyak macam-macam ni. Tanah rancangan dah, harta yang tak dituntut kan. Tapi mungkin sahabat-sahabat sekalian yang nak cari Ustaz, boleh cari je social media Ustaz. Ustaz Muhammad Kushairi Saleh. Selebriti yang memang banyak sebenarnya. Radio kan, TV insya-Allah, podcast jangan katalah, banyak. So, akhir kata, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat banyak. sekalian, terima kasih kerana menonton. Doakan agar tim kita dapat kumpulkan ramai lagi tamu-tamu dengan membawakan pelbagai kisah-kisah yang kita boleh jadikan sebagai panduan. So, sekadar ini dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.